Okey, hari ni kita cuba menjala lagi sekali sebelum pangan ni ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tu? Dan haruan. Dan haruan halus. Wah balik. Ah. Ui. Ikan terubul. Ikan ni kita lepas. Ni nak lepas air kecil Betul. Siang. lepas. Ni lagi seekor adik lepas. Balik. Lagi ada masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Abah. Turun kot. Ha? Turun kot. Hui. Pergi lekah. Lekah. Ikan tu. Ikan tu. Ketilan. Tadi ikan keli. Banyak ikan puyuh. Tu. Bah, sedap tu. Uish. Ketilan ni. Banyak oh. Adik, bekal ikan. Apa? Itulah tadi. Banyaknya belut. Nampak hari ni. Hui. Sini belut. Sini, Meh. Masuklah sini. Sini, Meh. Woi, sini. Banyaknya ikan puyuh. Ambil. Adik, kakak ambil adik. Apa? Sekejap.
Tu hang melamboi ikan puyuh. Ada lagi. Dekat. Ni. Apa dia ni nak kita kait? Ni adik. Ha? Buka. Ui, besarnya. Kenapa banyak belat kau? Tu. Kau boleh masuk balik. Ni masuk sini. Jari rendah kan. Rendah jari. Kenapa? Dia. Ha. Alah. Mana dia? Tu. Oh, dah masuk. Tu. Adik. Ambil ni. Dadah. Tadi ada ketam tadi. Mana dia? Buka. Budak kecil tak nak. Tak nak. Ni. Tadi ikan ni tengah kelam kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa tu? Sakit. Tu. Abang dah betul dah tadi naik atas. Sekarang keluar balik. Apa? Ha? Sakit. Oh, ada tengah sekor. Adalah. Ada tengah seekor. Ui. Tengah. Oh. Kenapa ni? Hari ni ikan kecil-kecil ni kita lepas. Tak muat kot. Oh, banyak ikan tapi kecil-kecil. Adalah juga ekor besar. Banyak ni ikan. Banyaknya. Ikan ni lepas. Nak. Tu lepas tu. Apa tak muat yang besar tu? Bak, Ha? tak muat yang besar tu. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim.
Ada. Aduh. Oh, okey. Seekor. 2. 3. 3, tapi kita ambil seekor je lah yang besar je. Kok Uish, besar ni. okey, 2 ni lepas. Apa? Nah, Cik. cik. Ah. Sangkut. Keluar ikan lah. Ada. Ikan puyuh lagi. Ikan puyuh. Ikan lampam. Yang kecil-kecil kita lepas. Tak kembang lah. Kita lakat. Ui, ada. Campur tu. Campur ikan lah. Mana dia? Air? Ada tadi. Ocat. Haruan lagi seekor. Tak apa kali ni dia bawa banyak sangat. Ocat ni dia hidup lama tu. Ocat ni dia hidup lama. Nombor sian dia. Dia jatuh tanah. Tak banyak. Dia dah berpilit. Dah. Cantik. Ada lagi seekor berkocat. Oh, hari ni kita menuai haruan ni. Dah. Tapi tak dapat. Jalan tak dapat. Tak tahu macam mana. Baik lagi. Abu ke sana. Tak dia dah. Ha. Kat tu. Pasir. Oh. Ikan kecil-kecil ni kita lepaskan.
Okey, kita balik ke rumah dusun. Kita tengok hasil tangkapan kat sana nanti. Tengok. Balik ke rumah dusun. Okey, kita dah sampai rumah dusun. Kita tengok hasil tangkapan kita hari ni. Woi. Wih, Woi, woi. belut. Woi, 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 woi. Wih, haruan. Haruan ada 4 ekor. 1, 2, 3, 4. Ni paling besar. 4. Ini pun dia bawa balik. 5. Yang Sekejap. kecil ni sekarang ni Kita nak dah pegang lah. nak lepas. Ya. Siapa yang ambil? Belut 1, 2, Uish, ni besar. 3, Ni besar. Ni 4. besar. 4 belut. Haruan ni besar. Terubul, Besar. terubul. Ni ikan apa? Pucuk pisang ni. Ni terubul. Kecil macam mana dia ambil tadi? Ni ikan pucuk pisang dan ikan rong. Tak ada nak tanya mana. Ini ikan tengah saya dah nak beli tadi. Bawa balik tapi tak sempat nampak. Ni ikan puyuh seekor. Ikan puyuh banyak tadi. 2 ekor. Tapi saya tak ambil lah ikan puyuh. Memang banyak tadi. Abang dia ada bontot banyak. Okey. Ini saja hasil. Jangan nak lari. Dah, ini pun ada. Eh? Macam mana boleh masuk sini? Ada. Ini pun nanti kita lepas lah nanti dalam bendang. Oh. Okey. Ni sekadar ini saja. Hasil tangkapan kita hari ni. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi menjala ke memancing ke di video-video yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik dah lepas ke sana belum? Oi. 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 Oi.